Orang Melayu ni tuan-tuan masalah macam saya sebut tadi. Benda yang tak hantu pun dia kata hantu. Sakit perut aku rasa kena hantu dah ni. Semua sakit kepala, gastrit, kanser semua hantu. Tu saya kata sampai hantu pras tertekan. Hantu pun tension. Kerana dia hantu kata amboi aku tak buat apa, dia bertuduh aku sampai tu. Kadang-kadang kalau hantu ni dia boleh buat bantahan, dia akan buat bantahan pada masyarakat Melayu yang semua benda dituduh pada hantu. Tok Bomo dia bidang apa tuan-tuan? Tok Bomo ni kerja dia mesti bagi tahu, mesti dapat trace, dapat kesan apa penyakit. Kalau doktor test dia kata saya tak apa tahu nak kena x-ray x-ray pergi dia tahu dia retak ke boleh boleh refer pada apa filem x-ray, yang x-ray filem tu boleh refer kepada bahan yang dia pakai. Bomo dia nak tuduh siapa? Dia tuduh patah orang lain main cek. Tak patah kan? Siapa abang kata patah? Tergeliat dia ni. Tadi dia tuduh kata ada darah tinggi ke apa, pergi cek ke doktor darah rendah. Doktor kata bohong. Dia tuduh satu pihak yang tak boleh bela diri, hantu. Pergi cek doktor kata tang hantu saya tak tahu nak cek macam mana. Kena cari Ghostbuster mai. Kan? Selagi orang Melayu duk pergi ke Bomo, memang jahanam. Bomo ni tuan-tuan kalau kata tak apalah, kalau dia Bomo patah, dia hurut orang tergeliat masuk balik tu tak apalah. Kalau dunia ni dah tak ada pakar dah kita, habis dah, pengudah sekali tak apalah kat Bomo tu. Pergi tanya je lah, sakit apa kok dia tahu, dia tengok. Sampai orang tuan-tuan. Dan kemudian Bomo ni dengan perantaraan syaitan. Bila orang tu nak jadi bomo, dia kena dia guna khidmat syaitan. Bukan semua bomo lah, bomo yang guna syaitan lah, kebanyakan bomo guna syaitan. Kalau dia pergi jampi, dia mu'alish, dia baca doa apa tak ada. Tapi kita masuk bomo hak guna orang barang hilang boleh tenung, hantu boleh tangkap bola botol. Tu pameran hantu orang Melayu pergi penuh tu semua bohong tuan-tuan. Tu saya kata orang kita ni benda-benda ni dia percaya. Orang jual batu cincin kat tepi jalan kot nat-nat tu percaya. Batu cincin ni beli khasiat, niaga untung, jadi kaya. Ada orang beli RM10, RM20. Dia tu sendiri berapa tahun dah duk berniaga tak kaya-kaya, kita beli buat apa? Agama memeruhan yang macam ni. Pergi orang nak jadi bomo kalau diguna hantu. Hantu ni bukan boleh jin, jom balik hang kawan aku dah nak pergi kerja kan? Bukan nak boleh macam tu. Dia ada borang tuntutan hantu, dia ada prosedur khas nak cari hantu dia kena buat amalan-amalan yang syirik ataupun amalan-amalan yang disukai oleh hantu. Hantu ni jin lah, kita panggil hantu tak bersyok, jin, syaitan benda yang disukai oleh syaitan Jadi dia bukan boleh ambil, dia kena pergi cari, buat bacaan, jampi serapah yang dia rasa puasa hari berapa. Dia rasa dia puasa, tapi dia puasa kerana nak dapatkan jin. Dia syirik, baru jin tu khidmat kat dia. Pijak Quran ke, tulis Quran bagi terbalik ke, ikat tangkai di pinggang ke, sembelih ayam putih ke, tabuk bertih ke, pergi betapa di gua ke, dapatlah benda. Setelah dia buat benda hak Tuhan murka, itu yang syaitan mau, syaitan pun khidmat dengan dia. Bila syaitan khidmat dengan dia, dia balik pergi tempat dia. Balik pergi ke tempat dia, tuan-tuan, orang tak tahu lagi dia bomo ke tak. Jadi dia
dia bagi arahan kepada jin dia. Hampir rumah budak tu, hampir kucai dia, bagi dia khayau malam ke apa, khayau budak tu, wah. Tak baik, main tak baik. Lepas tu orang kata, kau tak tahu, kau dengar kata orang kita ada depan tu, Pak Man tu, dia pandai kat berubat, tengok dia. Pi panggil kat dia, baru pegang gelas air baik dah. Apa tak baik? Syaitan dia, syaitan bisnes nama dia, rakan kongsi perniagaan. Dia tahu pandai. Dia kata mujarab sungguh. Lepas tu orang lain kata, berapa orang mengkerah? Bagilah, kena ada 15 hadit. Tuan-tuan, siapa nak bagi 15 hadit? Itu psikologi lah. Cuba sungguh bagi 15 hadit kat dia. Dia sumpah kita 6 ekor hantu dia tak main. Bagilah RM20 15 hadit. Minta RM20, cah mahal sangat. Habak 15 hadit, nampak faham lah. Bubuh lah kuat teh tu, tambah top up. Dapat. Oh baik. Dia ni pun dia kata bagus. Dia tak nak pun malam tu dia kata kayau, panggil tu baik. Duduk 2-3 hari kayau pula budak sana. Lama-lama terkenal, dia kutip duit macam tu lah. Gunakan syaitan. Kita rasa macam dia pandai, syaitan dia. Sebab itu bila ada je bomo baru, berkeliaranlah penyakit baru di satu kawasan. Tengoklah, kontu kena histeria kono, dan akan ada orang yang mai yang tidak kerana syaitan dia. Kan ada, dia tu sakit, aku ni duk tengok sakit lama dah, duk sakit lutut ni, padahal dia gout. Maka dia tengok, patut pun dia kata ada benda duk tokak je. Dia tak abang benda apa, asid lebih ke apa, dia tak abang. Habis tu nak buat ambil main telok, pusing dia pun tengok, pecah telok, telok ni pun nampak lah, gagah pun kita pun nampak lah. Nampak telok tu, nampak apa? Takut tu bomo sumpah ke apa, mengaku bi pelepas duit pi kat dia. Jin tak terlibat dalam menyakitkan lutut dia, dia tuduh jin. Dia kata hantu bagi lutut aku sakit. Begitulah cerita bomo, tuan-tuan, sehingga berkembanglah bomo dalam tradisi Melayu ni. Bomo-bomo tu ahli sihir. Sebab tu orang yang baca doa, yang baca qul huwallah 3 kali, qul a'udzu birabbil falaq 3 kali, qul a'udzu bin nas 3 kali, pagi dan petang, insya-Allah dia tidak akan kena benda ni. Hadirin mukminin sekalian, ini yang saya sebut tentang apa, tentang bomo.